Okey, dah kita penghujung tahun 2025 ni, bulan 11 ataupun 12 aku tak ingat video-video ni nak keluar. But here's few things aku nak cerita korang lah. What's the best camera phone korang boleh dapatkan sekarang ni? Untuk video kali ni aku tak nak buat yang mahal sangat. Aku tak dalam bawah 3,000, bawah 2,000 juga bawah 1,500. Kenapa tak ada bawah 1,000? Sebab bawah 1,000 semua kamera hauk. Aku sendiri cakap lah, kalau korang rasa ada yang cantik, it's up to you lah. But bagi aku, kalau korang nak cari phone kamera cantik, bawah 1,500 pun ada satu lah. Lepas tu start bawah 2,000, bawah 3,000 baru ada banyak yang actually really good kat sini. So jom kita mulakan video ni. So untuk bawah 1,500 aku mulakan dengan satu telefon je. Sebab apa? Memang bagi aku this is the best one, iaitu Vivo V60 Lite. Aku tak pernah sentuh phone ni, but aku pernah guna V60. Dan aku boleh kata V60 Lite ni lebih kurang je macam V60, cuma dia kurang sikit lah dari segi spek tu. But dari segi kamera, memang tak boleh siapa cabar dia lah, sebab memang best of the best. Tambah lagi dia ada Zeiss. So untuk bawah 1,500 korang dah dapat Zeiss punya kamera. So that's really impressive kat sini lah. So untuk spek wise, dia datang dengan 6.77 inci AMOLED display, datang dengan MediaTek Dimensity 7360 Turbo, and dia datang dengan dua variant, iaitu 8GB RAM ataupun 12GB RAM, dan juga datang dengan harga RM1,199 ataupun RM1,499. Dan dia juga datang dengan bateri yang besar gila, 6,509 mAh dengan fast charging 90W dalam kotak. Bagi aku spek wise dah okey, cuma kamera dia pun lagi power. Datang dengan 50MP main kamera, 8MP ultra wide dan 32MP front kamera. And walaupun kalau kita tengok macam biasa je spek dia, memang betul bawah 1,500 korang tak akan dapat that telefoto yang hebat ke apa, tak ada. Kalau korang nak telefoto, korang pergi cari X flagship. Tapi bagi aku kat sini, phone ni memang kamera dia impressive sebab ada AI yang features yang banyak dan semua Zeiss portrait pun ada. So it's probably the best of the best untuk bawah 1,500 lah in my opinion. Walaupun dia tak ada OIS. Untuk bawah RM2,000 pula, ini personal pick aku lah, iaitu Honor 400 dan juga Vivo V60. Sebab bagi aku kedua-dua telefon ni bagi something yang berbeza lah. Untuk V60 dia punya Zeiss memang power, telefoto dia power. Dan untuk 400 pula dia punya portrait punya color tu sangat menarik dengan dia punya film look tu. So kita mulakan dengan Honor terlebih dahulu. So untuk spec wise, dia datang dengan skrin sebesar 6.55 inci AMOLED. Lepas tu Snapdragon 7 Gen 3, 12GB RAM dengan 250GB storan ataupun 512GB storan. Lepas tu dia datang dengan 200MP main kamera dengan OIS, 12MP ultra wide dan juga 50MP front kamera. Bateri pun besar kat sini, iaitu 6,000 mAh dengan 80W fast charging dalam kotak. Untuk harga pula, dia datang dengan harga sekitar RM1,899 sampai RM2,199. Overall Honor 400 ni, kalau nak tanya aku spec wise, tak adalah power macam V60, tapi dia punya AI yang lagi hebat, lepas tu OS yang lagi function daripada Vantage OS, dan juga dia punya film simulation yang best tu membuatkan aku antara pick aku lah untuk bawah RM2,000. Tapi kalau korang nak pick untuk kamera, V60 ni bukan jalan-jalan lah. Spec wise dia pun dah power, 6.77 inci AMOLED, Snapdragon 7 Gen 4 which is a bit more powerful, 12GB RAM, lepas tu ada dua variant, 250GB storage ataupun 512GB storage dengan harga RM1,899 ataupun RM1,099. Ikut promo lah, ini aku tak pasti harga dia, macam korang tengok lah kan. Dan aku cakap harga bila kau tengok dekat kedai lain. So ini harga pasaran lah, orang kata MSRP kat sini. Lepas tu untuk spec wise, bateri pun besar, 6,509 mAh dengan fast charging dalam kotak 90W. Datang dengan IP68 dan juga IP69K, water and dust resistant. Dan untuk kamera dia paling impressive kat sini lah, 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto dan 8MP ultra wide dan juga 50MP selfie kamera. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal phone ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni yang aku ambil gambar masa hari tu, hari Malaysia. It's really a good camera. Serius aku kata korang semua, korang akan puas hati ni kalau untuk bawah RM2,000 ni. Nah, untuk bawah RM3,000 ni, aku rasa this is the best of the best lah. Aku tahu mesti aku tertinggal few phone sebab Vivo ni kalau promo bawah RM3,000. Tak sama bang, tu harga masa promo. Harga tak promo dah lebih harga dia. So, aku tak tepi benda tu. So, untuk bawah RM3,000 lah pula kan, kita ada Xiaomi 15T Pro, Honor 400 Pro dan juga Oppo Reno 14 Pro. Tiga telefon ni give a completely different experience lah kalau korang nak kamera yang dia dari segi features yang berbeza. Untuk Xiaomi, dia punya telefoto. Lepas tu untuk Honor 400 Pro lebih kepada versatility portrait dia, dan juga untuk Oppo Reno 14 Pro pula adalah dia punya low light yang power gila. So kita mulakan dengan Xiaomi 15T Pro dulu. Okay, Xiaomi 15T Pro ni aku dah buat review itu masa dekat zoo, itu aku test dia punya telefoto. Very impressive kalau korang tengok. Kalau korang nak lebih lanjut, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Spec wise, screen dia memang besar, 6.83 inci AMOLED display, Dimensity MediaTek Dimensity 9400+. This is probably the most powerful phone yang kau boleh dapatkan dalam list ni. Lepas tu datang dengan 3 variant,
Harga pun memang berbeza kat sini. Kamera pula datang dengan 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto, 12MP ultra wide dan 32MP front kamera. Bateri tak besar sangat, 5500 mAh dan bukan silicon carbon kat sini, which is a bit unfortunate. Tapi datang dengan 90W fast charging dalam kotak, 50W wireless charging. Dan dia juga datang dengan IP68 rating, water and dust resistant. So kalau korang nak cari phone yang dengan telefoto yang hebat 5 times, aku rasa this is probably one of the best lah untuk bawah RM3,000. So untuk yang seterusnya pula adalah Honor 400 Pro. Dia datang dengan skrin yang kecil sikit iaitu 67 inci AMOLED display. Datang dengan chipset yang power juga Snapdragon 8 Gen 3. Datang dengan satu variant saja iaitu 12GB RAM dengan 512GB storan dengan harga RM2,699. Datang dengan triple camera juga iaitu 200MP main camera dengan OIS, 50MP telefoto dengan 3x optical zoom dan 12MP ultra wide dan 50MP selfie. Bateri pun besar, 6000 mAh, ada penjokongan untuk 100W fast charging dan juga 50W wireless charging. Bagi aku apa yang membuatkan Honor 400 Pro ni menarik adalah dia punya hardcore main camera lah. Bagi aku, portrait Honor ni antara one of the best lah, seperti Zeiss. Cuma ni lah untuk Honor lah. Dia ada dia punya film simulation yang aku cakap tadi dan juga dia punya hardcore punya colour sendiri. So this something yang menarik lah kalau compare dengan phone-phone lain tu. Dan untuk telefon yang terakhir adalah Oppo Reno 14 Pro. Bagi aku, apa yang buatkan 14 Pro ni menarik adalah dia punya low light lah. Low light dia one of the best sebab dia ada AI dengan dia punya flash semua kan. So memang disarankan lah kalau korang nak cuba telefon ni masa konsert, this is one of the best untuk harganya murah lah sebab dia ada stage mode. And cuma chipset dia tak power sangat lah. But bagi aku kalau korang yang nak kamera tu, korang tak kisah pun chipset apa pun. Cuma ISP dia penting. Tapi bagi aku, overall spek dia tak adalah barai sangat. But in my opinion, it's probably one of the best juga kamera lah kat sini. So dari segi spek wise, dia datang dengan 6.83 inci AMOLED display. MediaTek Dimensity 8450. Datang dengan satu variant juga, iaitu 12GB RAM dengan 512GB storan dengan harga RM2,999. Harga ni mungkin mahal sikit, tapi macam cakap, kalau korang check online, harga dah jatuh dah sekarang. So jangan bimbang masa tu, mungkin dalam RM2,500 macam tu dah. Lepas tu untuk kamera pula, datang dengan 50MP main kamera dengan OIS, 50MP telefoto dengan 3.5x optical zoom, 50MP ultra wide dan 50MP selfie camera. Semua kamera dia 50MP. So memang padu lah dia punya spek kamera dekat sini. Lepas tu bateri pun boleh tahan besar iaitu 6200 mAh dengan bateri yang besar 6200 mAh, 80W fast charging dan 50W wireless charging. Dan untuk keseluruhan tu macam korang dengar, tak adalah best sangat, but give it a try. Bagi aku Oppo Reno ni one of the best untuk kamera pada mid range phone ni. So itu sajalah untuk video kali ni. Cuba korang tulis kat comment section, telefon apa favourite korang untuk kamera the best. Yes, aku tak buat dari segi flagship semua sebab aku rasa semua flagship tu dah cantik dah. So buat apa aku nak compare kat sini. Kat sini lebih kepada based on harga. So itu saja. Assalamualaikum. Bye bye.